Hari ni Is nak masak ayam bakar mayo tau. Banyak kali lalu dekat FYP Is. Itulah nak cubalah kali ni. Yang ni Is saja nak bagi korang terkeliru. Sorry. Memula Is sediakan dulu ayam. Is guna bahagian ayam tight. Yang ni tak ada apa tau, saja exercise jari sebelum berkungfu kat dapur. Untuk mayo, Is guna jenama Kewpie. Is suka brand ni, sedap. Untuk ada rasa smoky flavor kan, Is guna serbuk paprika. Tapi kalau korang nak guna serbuk cili pun boleh juga. Lepas tu Is tambah kicap dengan sos tiram. Yang ni bukti Is dah basuh tangan tau. Risau, sekarang datang pula puak glove. Kenapa Is tak pakai glove? Sudah. Lepas marinate ayam, Is alas air fryer dengan parchment paper dan masukkan ayam. Yang ni anggaran je lah. Is masak dalam 20 ke 25 minit, suhu 200 darjah Celsius. Kalau korang guna air fryer, korang kena rajin pusing-pusingkan tau. Nanti sebelah je garing. Saya ekstrakan masa sikit untuk lebih garing, lebih rangup. Simple je resepi ni. Selamat mencuba korang.